Hai korang, so hari ni Ina nak makeover belah sini. Korang nampak teruk gila. So Ina nak makeover. Ina dah beli barang semua dah sampai. And then hari tu Ina ada buka satu cermin yang dekat luar. So Ina dah unboxing. Maybe dekat Ina ada video. Video tu is Ina makeover kat luar pula. So dah nak raya, Ina baru nak start buat benda ni. So Ina nak tunjuk korang. Yang ni tak nampak ke tripod mama? Tripod warna putih. Okay. So korang dah nampak kat sini all the things Ina nak clearkan. And then Ina nak buat time lapse. Okay. So yeah, let's buat sama-sama. Ada tak nampak muka mama? Orang tu kenapa tak gerak? Nampak tak mama? Nak, tak nampak muka. Tak nampak muka kan? Tak nampak mata dengan ni. Now? Nampak. Okay, so Ina nak tunjuk korang barang yang Ina beli. Yang ini adalah untuk apa benda nya? Untuk ambil gunting sayang, senang sikit mana nak buka. Tak payah mau koyak sini je. Ambil gunting. So Ina beli like macam canvas untuk dekor dekat dinding. And to show you guys. Sekejap Ain tolong buka ni sayang. Yang tu kayu, so it's okay. So Ina nak tunjuk dekat korang apa Ina beli. Kita tengok ni dulu. Tada! Wow. Kan? So ini nak letak kat dinding. Macam krim. Kan? Macam krim. Ni untuk pukul korang. Tada! Nampak? So ni nak letak dinding dekat sini lah. Okay, dekat sini. So yang Ain dengan Iris tengah buat. Tengok. Sungguh-sungguh dah muka nampak. So ni apa benda? Saya tengok. Kayu. Buka kayu tu. So yang ni adalah frame untuk gambar ni lah. Yang ni adalah frame untuk yang gambar yang mama beli. Sampah ni tolong buang terus dekat luar sekejap lagi So ni Ina akan letak dekat store. And then yang ni adalah tempat duduk yang Ina akan letak dekat sini. And then kasut ni semua Ina akan letak dekat luar lah. Kejap lagi. So kita clearkan bahagian ni dekat kejap lagi. Boleh tak? Dia bagi sekali tak? Kayu ke apa ke tak? Tak ada. Then how to buat? Dia pasang ni. Oh, tu adalah. Ada bagi. Dia ada bagi. So jom kita pasang sama-sama. Dia kayu. Okay, so dah siap pasang. So nak letak dia punya apa benda nya? Menatang ni. Screwdriver. Screwdriver ni besar ke kak? Yang kecil sikit cakap dengan yang kecil. Mbak sini Mbak sini. Yang kecil. Alright. Yang benda ni? Macam mana ni? I give up. Tengok. I don't know what to do anymore. Tunggu ready lah. So lepas Ina dah fed up, Ina dah siap sebenarnya. Eddie buka balik. So By the way ni yang second one lah.
Yang first one Eddie dah siapkan kat situ. And then that's the frame. Yang tu Ina buat 100% Ina buat. Okay, Ina buat sendiri yang tu. Okay, yang belakang tu, yang belakang. Okay, yang tu Ina buat sendiri. Okay, yang bawah tu Eddie buat lah. Half. Half Ina buat. Half Ina buat. Okay, so kita dah nampak sikit lah rupa dekat sini. So yeah, that's that. And then akan ada this one. Cermin ni kita akan letak dekat situ. Alright, dah sabar. Dah siap. Sorry. Kau ni kan? Ayah sambut waktu dekat bawah. Okey dah. Ain, tolak benda tu ke ujung? Tolak ke ujung. Okey. Alright, ujung. Okey, abang letak yang tu kat sana. Letak yang ni dekat sebelah dia. Bismillah, tolonglah muat, tolonglah. Dah tengok, dah ukur dah. Dah ukur dah. Okey. Yang ni, yang dia punya ni. Bang, yang ni letak sana. Letak kat dinding. Dinding. Macam tu. Atas lagi lah. Boleh pakai yang ni jap. So boleh pakai ni. Bang, ya ke? Tak apalah. Nampak tapi tak apalah pun. Nak buat macam mana? Lain korang. But yeah, it's okay. Nanti Ayah letak lah. Kalau macam ni kan, Ayah letak je lah wallpaper nanti. Bagi dua-dua sama. Tak letak kat dinding lah. Kat belakang. Tak guna untuk projektor kan. Yang dia nanti tempat gantung dia nantilah yang ada. Cuba tengok macam mana kalau naik benda ni. Nak macam mana? Yang tu yes, nice. Macam ni je bang. Tak apa. Awak letak ayam dah tengok mata ayam. Turunkan. Okey, kat situ. Ya. Kenapa gerak? Kat situ. Ayah nak live cepatlah. Tu. Atas kiri sikit. Atas sikit. Sikit lagi. Okey. Aduh. Letak. Abang sengit bang. Sengit. Kanan sikit. Lagi. Sana. Okey. Dah. Nice. Okay, sini sikit. Ke bawah. Bawah tu ke sini sikit. Sikit je. Okey dah. Yang abang punya yang letak kat dinding. Apa nama tu? Tak payah. Dah cantik dah. Lepas tu nanti kat atas tu nak letak lampu spotlight. Macam tu. Kat atas tu. Yang apa? Yang ni punya. Okay. So nanti kita sambung. Okay, nanti kita sambung. Ni ada chef ni nak letak dekat situ lah. Okay. And then kat sini ada cermin. Sekejap, nak letak cermin jap. So ni cermin. Okay, cermin ni kat sini. Okay, cermin ni akan dekat sini lah. Tapi nak sangkut. Sekejap cermin ni akan kat sini tapi nak sangkut. So ya. And then kat situ ada chef. And then ada tempat gantung. So yang ni naikkan sikit. Okay, yang ni akan kat sini lah. Cermin tu akan kat sini. Okay. Yeah. Yay. Nana duduk kat sini. Anak boleh letak ni. Korang tengok kat dalam ni boleh letak beg sekolah anak. So that's the purpose lah actually. Beg sekolah anak letak dekat dalam ni. So dia tak safe lah. Tahniah. Dah okey dah. Tak payah. Ayah ingat nak letak chef yang warna brown lah bang, daripada putih. Tak nampak putih. Ayah rasa nak kena letak chef warna brown kat belah sini. Okay, letak 2 and then that's it. Kan?
Nanti kita sambung. Bye bye. Hai, korang ni hari yang seterusnya. So dekat sini kalau korang nak tahu Ina nak letak kejap nak tunjuk korang. Okay, so ya cermin ni tak masuk campur lah sebenarnya. Okay, cermin ni tak ada masuk campur. So Ina ada chef dekat situ, and then ada chef panjang. So Ina ingat macam nak letak chef. Macam mana Ina tak tahu. Ina tengah fikir dulu macam mana. But macam itulah ceritanya. First kali Ina akan tampal cermin ni naik dululah kat sini. Okay, so cermin ni akan berdiri dekat sini. Okay, and then dia punya chef akan dekat sini, satu tara dengan cermin. So cermin ni nak kena letak dulu. Okay, so then baru kita letak benda ni. Tak, cermin dulu. Jangan tutup bang, macam mana nak tengok tinggi dia semua. Dah macam pakai kurta dah sama aku. Oi, tinggi betul. Lagi bawah. Lagi. Ya, kayan je. Okay dah. Situ. Yes, situ. Yap. Tak tahulah. Gunakan mata anda untuk melekat. Okey, pandai. Ni tak ada lah. Semalam kan dia bagi 2. Ini. Tak ada, 1. Yang semua apa yang semalam punya. Lembut dah. Ciao. Ke sini sikit. Dia boleh gerak-gerakkan macam tu je kan. Habis ke kena tangan awak bang? Oh apa? Tu dah okey dah. Okey je. Saya ingat lah. Saya ingat kat mana eh? Saya ingat kat sini lah yang. Dia macam Oh ini sini. macam tu. Tapi tak, dia punya bawah atas tu dari bawah. Tampal lah. Pakailah. Sini sikit. Dia apa? Macam mana? Macam okey lah sebenarnya. Sini sikit lah. Dia macam alright. Itu chef. Chef tak sini. Senyum sikit buat kerja tu. Tak ikhlas. Nak buat macam tu. So tak sabar nak dekor. Sabar nak dekor. Look at that. Ain, kakak. Tolong ambil batang tu letak balik dalam stor. Aku tak guna. Tak ada dah. No, nothing. Nanti roh. Ni simpan. Ni simpan. Simpan. No, abang. Okay. Tu batang panjang tu yang angkat dah. Letak je lah dah angkat. Kau ni jangan. Abang awak nama apa? Tunduk kat tengah jalan si gemuk ni. Abang cermin tu saya ingat bang ke sini sikit. Okay tak? Okay. Alright. 사랑스럽게 웃는 것도
예쁘게 뭘 하는 것도 많이 연습해서 보고 싶어도 말라도 하지 마. 태워서 비밀했지 시간 심판을 이래 조용한 비즈니스인데 뒤로 네가 전에 늦었다. 생각도 후회하네 난 내가 지시 대신 다시 후회하네 바보야 오늘은 어떤 말고 boleh lah cuma bawah tu macam dekat sini kan, dekat kawasan sini like macam dekat kawasan sini macam a bit kosong, like macam kena gantung something dekat sini, but the end tu kita fikirkan dulu nanti kemudian. But yeah, dah lawa dah I think. Okay, Ina rasa dah lawa dah. Okay, so this is before, this is after. Gitu. Jap. Tanggal susah sangat. Okay. Hai. Okay, di atas sini. Tapi lawa. Lawa. Tapi kalau ada pokok boleh muat pokok kat situ lagi lawa sebenarnya. Kalau pokok boleh muat kat situ will be a lot nicer lah. Ataupun dekat sini. I don't know, maybe nak kena letak pokok dekat sini but tak muat guys, tak muat. I don't know, maybe I don't know. Tapi ya. Sebenarnya banyak pokok lawa. Sekejap nak tambah another pokok, hold on. Kita ada another pokok here. Nah. Okay. Ni kita letak here. Okay. Letak sini. Cacaradah. Okey, kan? Okey lah. Tak adalah nampak gonjeng sangat. Okey lah, better lah. Okey. Dah macam Pinterest dah lah. Okey. Cuma tu lah, tampak tak? Apa? Almari bawah tu lain colour. So nak kena... Tak tahulah. But it's nice lah. Okey, daripada orang masuk, like... cantik. Okay. Tu lah nak kenakan betulkan sikit frame tu macam komok-komok aku yang buat kan. Tu lah ceritanya. Dah aku yang buat tu lah ceritanya. Tapi ya! Dah siap! So ya, dah siap kita punya entrance. Kalau korang suka dengan video ni, let me know and komen kat bawah. And jangan lupa share kalau korang nak share. Jangan lupa komen. Like kalau korang nak tengok more makeover like this, just let me know, okay? Komen kat bawah korang nak tengok mana lagi. Lepas ni, lepas yang bahagian ni nak akan buat ruang tamu pula. One by one, before raya semua dah siap. Okay? Bye-bye semua.